Asyik benda viral je sampai. Padahal ramai lagi orang susah. Polis menerima laporan daripada keluarga mangsa peniaga belon yang mendakwa dikasari oleh penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dalam insiden kekecohan di Jalan Tar Jumaat lalu. Kini influencer dan ahli perniagaan yang dikenali sebagai Pok Teh tampil memberikan ulasan dan pendapatnya yang padu melalui live di TikTok mengenai isu kes penjual belon tersebut. Apa pasal borong selayang ramai warga asing? Sebab kau malas. Faham tak? Tak, dia macam ni lah. Pok Teh nak jual air strawberry, Pok Teh meniaga depan pintu rumah kau. Pok Teh jual air strawberry, okey? Okey, Pok Teh meniaga depan pintu rumah Kero ni, rumah Kero yang komen ni. Boleh tak? Dia nak masuk rumah tak boleh? Sama je. Banyak duit senanglah cakap. Minta maaf. Duit Pok Teh tak cakap Pok Teh kaya. Pok Teh tak cakap Pok Teh banyak duit. Setakat 4 juta 200 ribu duit Pok Teh daripada 8 juta. Makin berkurangan. Tapi tak apalah, kita usaha dah. So duit Pok Teh pun daripada 8 juta tinggal 4 juta 200 ribu. Pok Teh banyak sedekah. Tapi ada Pok Teh buat video? Tak ada. Sebab Pok Teh bukan Abid Liu, ya, yang nak meraih simpati orang. Asal benda viral sikit datang. Tapi bagi roti, bagi jajan, bagi ampau, tu je. Asyik benda viral je sampai. Padahal ramai lagi orang susah. Tapi benda tak viral, tak payahlah pergi. Pergi benda yang viral je. Ambil lesen benda simple. Kenapa perlu lawan? Kau salah, kau orang duk salah ke majlis. Majlis apa guna dia jalan tugas dia. Dia buat kerja dia. Bukan dia tak bagi kau meniaga. Kau nak meniaga, kau meniaga lah. Mungkin majlis tu datang tegur. Majlis datang tegur, kau provok, kau lawan, kau mengamuk. Lepas tu bila majlis tu dah tenangkan keadaan, dah kena fitnah pula. Cakap majlis pukul dia. Tak ada langsung cedera. Korang netizen pada kena tipu gitu je. Sebab korang suka tengok video sekat-sekat, pada kena tipu gitu je. Yang ramai-ramai yang halang tu semua berniaga rainbow tu. Semua berniaga tak ada lesen. Apa yang korang nak cakap, korang nak percikan kat Pok Teh? Korang nak cakap kat Pok Teh, pasal borong selayang apa cerita? Pasal borong selayang tu, kenapa ramai warga asing? Jawapan tu ada kat Pok Teh. Kenapa pasal borong selayang ramai warga asing? Sebab kau malas. Faham tak? Sebab Melayu, orang Melayu yang duduk kat selayang ni pemalas. Cuba korang ni buat persatuan ramai-ramai, kau pergi mohon meniaga kat situ, kat pasar borong selayang tu. Barulah dia orang tak boleh monopoli perniagaan situ. Tapi kau malas. Bila kau malas, peniaga asing ambil kesempatan. Myanmar, Rohingya, dia conquer kat situ. Sebab korang Melayu selayang pemalas. Kau kena terima lah apa Pok Teh cakap. Macam mana pasar borong selayang warga asing boleh conquer? Sebab korang Melayu-Melayu yang duduk kat selayang ni pemalas. Mana Abang Long situ? Mana Ayahanda situ? Korang kena buat persatuan perniagaan. Kena mohon dengan majlis. Buat provok. Pergi majlis, mohon dekat majlis, provok dekat majlis. Majlis Pembandaran Selayang. Cakap keluarkan warga asing. Kami 500 orang nak berniaga. Cuba buat macam tu. Sebulan 5 kali. Buat macam tu sampai keluar berita. Mesti majlis ambil tindakan. Mesti majlis sapu bersih. Tapi majlis tengok kau malas. Tak ada pun persatuan perniagaan Melayu sayang ni. Korang buat persatuan korang, pergi majlis. Ada? Tak, aku tanya, ada tak ada? Ada? Apa tindakan? Pok Teh orang faham. Kita jaga faham lah. Faham mana ada warga asing. Takkan Pok Teh nak pergi selayang pula. Pok Teh orang faham. Pok Teh orang sini. Ada warga asing kat sini? Tak ada. Ada kampung Pok Teh ni, Fedah sini. Ada tak warga asing berniaga? Tak ada. Mana ada? Kena pandai-pandai lah jaga kawasan korang. Korang orang Melayu selayang, dah tahu tu tempat kau. Takkan aku pula nak kena pergi.
Mana orang Melayu kat Sayang? Tak mempertahankan pasar borong Sayang. Aku pula nak pergi. Ustaz Sofian duduk Penang. Ustaz Sofian pula nak pergi. Dia kuli kau ke? Korang lah kena bersatu hati. Pergi majlis. Kumpul 2,000, 3,000 orang. Pergi majlis. Kau cakap kami nak ambil alih pasar borong Selayang. Keluarkan warga asing. Baru betul. Ini kau malas. Lepas tu bila warga asing menega, kau cakap tu warga asing tu, kalau majlis buat operasi, keluarkan orang, clear habis pasal borong Sayang. Jadi tempat paranormal, tak ada orang Melayu nak pergi niaga kat situ. Tak ada orang Melayu nak pergi berniaga kat situ. Majlis fikir juga, kalau aku sapu bersih ni, siapa nak berniaga? Tak ada orang nak berniaga. Orang Melayu tak nak duduk situ. Mana orang Melayu kat Sayang? Kau diam je. Kau nak agakkan di BKL, nak agakkan majlis pemandangan Sayang pergi sapu bersih. Diorang pergi sapu bersih, nanti kan siapa nak berniaga kat situ? Kau dah lah malas. Kau kena tunjuk kerajinan kau orang. Buat persatuan perniagaan, peniaga-peniaga Melayu Selayang ni. Kau pergi kat majlis, kau cakap kat dia, keluarkan peniaga-peniaga asing kat pasar borong ni. Kami nak berniaga, kami nak jual ikan, nak jual udang, nak jual ketam, nak jual sayur. Tapi jangan berniaga sekat jalan je. Kau pergi, mesti diorang sapu bersih punya. Tapi sebab kau malas, korang ni jenis nak bekerja makan gaji. So pasal tu kau bagi orang berniaga. Sebab tu Rohia boleh pakai Mercedes, boleh pakai BMW. Faham? Lepas tu kau dengki, lepas tu kau jealous. Dah kau malas. Lepas tu bila warga asing berniaga pakai BMW, kau dengki pula. Warga asing pun boleh kaya sebab dia rajin. Putih pun tak suka dia orang berniaga. Tapi zaman sekarang, siapa rajin dia dapat.